Assalamualaikum, hai guys. Kita berada dekat Taman KLCC sekarang ni, KLCC Park. Ini KL Convention Center. Tempat selalu ada event apa semua dengan Aquaria dekat sini lah. So, kawasan ni aku parking sebelah sini lah. Bukan dekat sebelah mall sebelah sana, bukan dekat Suria KLCC. Ni sekarang ni, petang-petang ni ramai jugalah yang jogging, beriadah kat kawasan ni. Tu KL Convention Center, Traders Hotel. Kita naik ke atas sikit lah. Macam tu. Okay. Kita nak ambil gambar juga. Okay, saya tu jalan-jalan, saya cuci mata. Itu bridge tu memang spot lah tu. Ramai orang ambil gambar. Mengambil gambar bersama dua butir jagung. Okay, nak pergi arah ni. Masuk bangunan ni sekejap. Apa ada dalam tu? Ada event apa-apa ke hari ni? Sakura Park katanya. Situ ramai juga orang ambil gambar lah tu. Sinilah secoek tu dia buat Sakura. Okay. Gitu bunga betul ke? Plastik lah guys. Ni bila apa-apa ambil gambar tu lawa lah. Gitu. Macam gitu. Macam ambil dan tu ambil gambar. Itu guys. Oops. Alamak. Amboi. Ada bunyi lah. Push back. Laju ke dia main push back lah. Kekuatan kaki anak-anak lebih berkeyakinan bila dah dapat pedal basikal nanti. So salah satu kelebihan lah naik push bike ni. Macam ada book fest. Sekejap lah, masuk sekejap sini. Nak pergi toilet lah. Sebelah ni MO, Mandarin Oriental. Menarik. 29 sampai 6 April, 10 pagi 10 malam. Okay. Kena bayar masuk. Popular. Okay.
tiket RM2.50 per entry, RM10 untuk 9 hari. Oh. Okay. Dah. Tak payahlah. Jomlah kita keluar. Ramai betul. Nak pergi toilet pun. Dah lah kita keluar balik. Kita ke arah Taman KLCC. Banyak orang. Okey. Kita pun sambung lagi berjalan-jalan. Harap terhapuslah lemang ketupat. Okay, next. Ni Four Seasons Hotel. Ada yang kita pergi cari baju raya kat belah bawah tu ada mall, ada Decathlon. Kat sini lah. Kicu. Ada food court baru tingkat 3. Rindu Food Hall. Masjid Asyakirin KLCC. Dan sebelah tu Lot M kiranya retail, tempat shopping baru sini. Begitulah. Dia connected dengan, bersambung dengan MRT Persiaran KLCC. Jadinya tengah ni dia nak buat apa? Parking ke apa? Tapak yang luas ni. Inilah tapak yang masih ada ya. Kalau tak semua bangunan je naik. Tak tahulah dia orang nak buat apa tengah ni. Alamak, ada orang ambil gambar tu, ambil gambar kita pula lagi. So MRT Persiaran kat sini ada 2 tempat. Waktu bulan Ramadan ke apa ke, nak pergi surau tabung haji, solat Jumaat ke, ataupun dekat Masjid Asyakirin ni lah. Tabung haji dia ke belakang sikit ke sana. Dia tak nampak daripada bangunan ni, tapi dekat je dengan MRT Persiaran KLCC tu. Okey. Jadi kita dah berada dekat kawasan ni lah. Jauh juga dah jalan kaki. Satu. Nak juga ambil. Okey. Lot M Ingat-ingat ya je nama dia Lot M. Entahlah ya. Apa ke namanya? Okey. Kita dah sampai dah kat ujung ni. Kira macam satu bulatan besar dah kita jalan-jalan ni. Ni belum dibuka lagi lah. Sekarang ni jalan dah makin dekat lah, sebab kawasan dah siap. Kalau dulu bertutup. Nanti kita tunggu dia buka lah, nanti kita datang lagi. Okay. Cantik juga view kat sini. Mula naik ke atas tu. So kiranya dekat je lah kawasan taman ni, masjid dengan Lot M nama dia. Nanti
dengan bahagian kawasan parking belakang ni. Daripada sini nampaklah tu Menara Tabung Haji tu. Menara Tabung Haji, Jalan Tun Razak. Tembusu Padang. Taburan Malaysia, Myanmar, Filipin. Ada rumah, lepas tu lagi apa lagi? Ini okey. Okeylah perjalanan santai-santai petang kita jalan kaki. Okay guys, thank you for watching. Kita jumpa lagi next video. Jangan lupa share, like, subscribe lagi. Bye bye. Okay, kita dah nampak dah daripada sini. Itu ada Widem Hotel lah. Hotel apartment. Lepas tu dia ada tempat mainan juga. Harian kan. Macam per entry macam tu. Macam theme park kecil ke macam mana macam tu lah. Ada main air, game-game sikit. Nanti kita akan pergi situ lah satu hari nanti. So kita kawasan kita parking kat sini. Okay, bye guys.